Assalamualaikum dan hai semua bakal guru. Saya tahu, bila sebut pasal temuduga, mesti rasa benda berdebar kan? Tapi, jangan risau. Hari ini, kita akan kupas satu persatu 7 teras strategik ni. Anggap je ni macam peta harta karun untuk anda tawan hati panel penemuduga. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, ini dia plan tindakan kita. Kita akan lihat kunci kejayaan, lepas tu kita akan selam terus ke dalam teras 1 dan 2 tentang profesionalism dan cara mengajar. Kemudian kita akan sentuh bab kawal kelas dan nilai murid untuk teras 3 dan 4, diikuti dengan cara kita nak bentuk potensi murid dalam teras 5. Akhir sekali kita akan cover pasal komuniti dan pembangunan diri dan kita tutup dengan rumusan padu. Jom! Baiklah, kita terus masuk ke bahagian pertama. Ini penting sangat sebab ia menyentuh tentang profesionalism dan pedagogi. Boleh kata inilah dia dua tiang utama yang akan membentuk seorang guru yang betul-betul hebat. Teras yang pertama, ambalan profesional guru. Ini soalan cepu mas yang selalu keluar kan? Sebenarnya, panel bukan nak dengar anda jadi kaki report. Langsung bukan. Apa yang mereka nak tengok ialah macam mana anda handle situasi sensitif macam ni dengan matang dan berhemah. Okey, jom kita guna teknik STR. Mula-mula S untuk situasi. Anda beri contoh spesifik macam masa praktikum. Kemudian T untuk tugas. Apa matlamat anda? Iaitu nak jaga profesionalism tapi dalam masa sama tak nak gaduh. A untuk tindakan. Ini part penting. Anda dikati dengan baik, bukan serang. Akhir sekali R untuk hasil. Tunjukkan kesan positif dari tindakan bijak anda. Inilah dia kuncinya. Panel suka jawapan yang seimbang. Anda tak terus mengadu, tapi anda juga tak buat-buat tak nampak. Ini menunjukkan anda seorang yang matang, pandai selesaikan masalah dan tahu jaga keharmonian tempat kerja tanpa kompromi pada integriti. Baik, kita ke teras kedua. Pedagogi. Ini adalah nadi dalam pengajaran. Soalan ni sebenarnya nak uji sejauh mana fleksibiliti anda. Adakah anda jenis guru yang ulang benda sama sampai pelajar bosan? Atau anda guru yang kreatif dan sentiasa cari jalan supaya pelajar faham? Tengok jawapan STAR ni. Ia menunjukkan anda seorang guru yang sentiasa muhasabah diri. Anda tak salahkan pelajar. Sebaliknya, anda yang fikir, okey, macam mana lagi cara aku boleh ajar? Anda tunjukkan pelbagai tindakan, ada guna analogi, ada visual, ada sentuhan peribadi. Ini bukti anda ada banyak tools dalam beg mengajar anda. Jadi, poin paling penting kat sini ialah rasa tanggungjawab. Anda yang ubah strategi, bukannya tuding jari pada pelajar. Inilah ciri seorang pendidik yang sebenar. Dan kualiti ni sangatlah penting bila kita nak hadapi isu disiplin yang kita akan lihat lepas ni. Seterusnya, kita masuk ke dua teras yang sangat praktikal. Ini bukan lagi teori, tapi tentang apa yang berlaku setiap hari dalam kelas. Macam mana nak urus tingkah laku murid dan macam mana kita nak nilai pengajaran kita sendiri. Aduh, soalan ni memang menguji kesabaran kan? Panel nak tengok, bila dicabar oleh murid, adakah anda akan cepat melenting dan ikut emosi? Atau anda boleh kekal profesional? Jawapan anda akan tunjukkan tahap kawalan diri anda. Perkataan magic dalam jawapan ini ialah tenang. Tindakan anda tak malukan murid depan kawan-kawan dia. Sebaliknya, anda ajak bincang secara peribadi. Ini menunjukkan anda nak cari punca masalah, bukan nak hukum semata-mata. Anda peduli. Dan ini sangat jelas. Panel mencari guru yang pandai urus emosi. Anda ibarat kapten kapal. Kalau laut bergelora, kapten kena jadi orang yang paling tenang untuk selamatkan semua. Betul tak? Okey, teras keempat. Pentaksiran. Soalan ni bukan nak cari siapa salah, tapi ia tentang accountability. Adakah anda lihat markah ujian tu sebagai penamat? Murid aku yang lemah. Ataupun anda lihat markah tu sebagai cermin untuk tengok balik cara anda mengajar? Nampak tak? Jawapan ni terus letakkan tanggungjawab pada diri sendiri. Tugas anda ialah untuk nilai balik pengajaran. Tindakan anda pula berdasarkan bukti, iaitu analisis kesilapan pelajar. Ini tunjuk anda seorang guru yang sentiasa nak jadi lebih baik. Jadi ingat ya, panel nak sangat lihat anda ambil tanggungjawab. Tunjukkan pada mereka yang bagi anda, keputusan ujian tu bukan penamat, tapi permulaan untuk anda jadi guru yang lebih hebat. Sekarang, jom kita masuk ke teras kelima. Bagi saya, inilah jantung profesion perguruan, iaitu untuk membina dan mencungkil potensi setiap murid kita. Ini adalah cabaran yang semua guru akan hadap. Macam mana kita nak hidupkan api semangat dalam diri pelajar yang nampak macam tak kisah langsung? Soalan ni nak bezakan antara guru yang sekadar sampaikan maklumat dengan guru yang menjadi pencetus inspirasi. Jawapan ni sangat bijak. Fokusnya pada empati. Anda tak paksa tapi anda cuba faham apa yang pelajar suka.
Tindakan anda untuk kaitkan subjek dengan minat dan kehidupan harian mereka, itulah kunci untuk buat pembelajaran jadi relevan dan seronok. Ini mesej yang sangat kuat kepada panel. Ia menunjukkan anda faham sebelum kita nak sampaikan ilmu, kita kena bina jambatan hubungan dulu. Anda bina jambatan tu, baru ilmu boleh sampai ke hati mereka. Kita dah nak sampai ke penghujung. 2 teras terakhir ni mengajak kita untuk melihat keluar kepada ibu bapa dan komuniti dan juga ke dalam, iaitu kepada diri kita sendiri sebagai seorang profesional yang sentiasa berkembang. Satu lagi soalan situasi yang menguji kemahiran diplomasi. Ialah berdepan dengan ibu bapa yang marah atau tak puas hati memang mencabar. Jadi panel nak tahu macam mana anda nak tukar satu situasi yang tegang menjadi satu kerjasama yang baik. Jawapan ini menunjukkan kematangan yang tinggi. Tindakan anda ada 3 langkah emas. Pertama, dengar dengan sabar. Kedua, jelaskan guna fakta dan data, bukan emosi. Dan ketiga, yang paling penting, ajak mereka untuk cari solusi bersama-sama. Jadikan mereka rakan kongsi. Cuba tengok formula ajaib ni. Tenang, guna data, tawar solusi. Ingat 3 benda ni. Serius, ia bukan je berguna untuk temuduga, tapi untuk sepanjang kerjaya anda sebagai seorang guru nanti. Dan teras terakhir, pembangunan profesional. Soalan ini nak uji mindset anda. Adakah anda seorang yang berfikiran tetap atau anda seorang yang ada growth mindset, sentiasa nak belajar benda baru? Ia tentang komitmen anda untuk belajar sepanjang hayat. Jawapan ini sangat seimbang. Anda tak buang terus cara lama. Anda hormat apa yang baik, tapi pada masa yang sama, anda pandai gabungkan dengan teknologi dan inovasi. Anda ambil yang terbaik dari kedua-dua dunia. Inilah dia, growth mindset yang panel cari. Dan ini jelas sekali menunjukkan bahawa guru yang terbaik adalah guru yang sentiasa berkembang, yang sentiasa ikut peredaran zaman. Dunia sentiasa berubah, jadi cara kita mengajar pun kenalah berubah kan? Baiklah, kita dah pun lalui ke 7 teras strategik ni. Sekarang, apa kata kita kumpulkan semua kunci emas ni dan buat satu rumusan yang padu sebagai bekalan terakhir untuk anda? Okey, jom kita imbas balik. Ingat, profesionalisme itu tentang kematangan. Pedagogi pula mesti fleksibel. Pengurusan kelas, kuncinya adalah ketenangan. Pentaksiran, soal tanggungjawab kita. Pembangunan murid bermula dengan memahami. Komuniti pula kita bina bersama. Dan akhir sekali, pembangunan diri memerlukan minda yang sentiasa terbuka. Pegam kata-kata kunci ni. Strategi dan peta dah ada di tangan anda. Jadi, persoalannya sekarang bukan lagi bolehkah aku jawab soalan temuduga, tapi persoalannya ialah adakah aku sudah bersedia untuk menjadi inspirasi kepada generasi akan datang. Saya yakin anda semua boleh. Buat yang terbaik dan semoga berjaya.